korang, hari ini Cik Na pergi rumah Mama Cik Na. Rindu rasanya, dah dekat sebulan tak jumpa dia. Dalam perjalanan pergi rumah Mama ni, kita limpas sawit, limpas sayur-sayuran. Dia jauh dari jalan, tengah panas ni, berpeluh. Rehat sekejap, jalan lagi. Tengoklah luas pemandangan dia kan. Lada pun ada, sayur pun ada. Okey, dah nak sampai. Penat. Jauh kan dari jalan. Macam mana lagi? Selalu tu adik ambil pengguna motor. Hari ni tak apalah. Nak exercise sikit kanan. Mengawani pun ada. Pemandangan dia pun cantik. Cik nak rekodlah sikit-sikit. Sebab kebun sayur kan, biasalah. Pemandangan dia pun, inilah rumah Mama. Ini anak buah Cik Na. Inilah Mama Cik Na yang comel tu. Comel kan? Sembang-sembang dengan dia, Cik Na pun balik. Dalam perjalanan balik tu, selipar Cik Na pun. Aduh, Mama. Au. Aduh, sakitnya. Masih baik ada stocking, boleh jalan kaki. Tapi itulah, dekat sawit ni lindung lah. Dia tak panas. Tapi kat sini panas. Nasib baik stocking ada pelindung. Cik suami pun dah sampai. Kita letak barang kita kat belakang. Telapak dengan menggawani dengan selipar Cik Na yang putus. Okey korang. Bye-bye. Sampai sini video Cik Na.